Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cita hari ini. Okey, lepas tu belum terlambat lah Cita nak ucapkan selamat tahun baru pada sahabat-sahabat anak-anak Cita, pada follower-follower Cita nak. Okey, lepas tu sempena tahun baru ni, baru kali pertama video Cita ni, Cita nak share resepi ikan cencaru goreng cabai ataupun ikan cencaru goreng cili. Lepas tu Cita nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu. Okey, mula-mula Cita ada tepung beras. Cita ambil satu sudu kecil. Satu sudu kecil. Lepu penuh. Lepas tu ni cabai kering. Cabai kering Cita ambil 10 gram. Lepas tu ni kunyit hidung. Ni terlampau panas sampai jadi hitam. Kunyit hidung ni Cita ambil dalam 20 gram. Ni halia, sikit halia 15 gram. Okey, lepas tu kita guna bawang rus, bawang kecil atau bawang merah Cita ambil 50 gram. Lepas tu ni bawang putih Cita ambil 10 gram. Lepas tu Cita ada 3 ekor ikan cencaru. 3 ekor ni Cita ingat dalam 500 gram, setengah kilo aja. Jadi ikan Cita ni tak besar, sebab tu kuantiti bahan-bahan tu tak banyak. Lepas tu Cita ada garam. Okey. Dia punya cabai ni, kalau kata anak-anak sahabat-sahabat Cita tak mau pedas, boleh kurangkan. Tapi yang mana kata nak pedas tu, boleh tambah nak jadikan 15 ke 20 pun boleh. Okey, lepas tu mula-mula sekali Cita nak tunjuk cara kita buat rencah dia. Cukup mudah, cukup senang. Ni bulan puasa pun duk berbau dah nak Cita bagi. Buat yang ni nak abang bagi ni dia nak Cita bagi. Tahu nak buka puasa tu jenuh terlayak lewat okey, teruskan. Semua bahan-bahan ni kalau anak-anak Cita, sahabat-sahabat Cita rajin, tumbuk pun boleh. Cita disebabkan bukan tak rajin, kurang nak Cita bagi. Cita nak buh dalam cok ni sudah dah. Tak mau bagi kita kata kita blend tu bagi basah. Sebab apa Cita kata guna bawang rus atau bawang merah ni, sebab apa bawang ni dia kurang ayak. Kalau bawang besar tu dia banyak ayak sangat. Sehari dia tak lekat di permukaan isi ikan cencaru ni Okey, lepas tu ni kita potong halus-halus. Jadi senang kita nak chop sehari ni Okey. Kita masuk dalam chop ni. Okey, cabai ni Cita rendam dah tadi Cita rendam siap-siap dengan air panas. Okey, ni Cita dah chop dia tu dah sampai lembut. Tu dia. Cita tak masuk ayak pun. Ayak dia daripada bawang merah tadi ni. Okey, Cita akan masuk dalam ni. Masuk dalam ni sebab apa? Sebab kita nak buih dia dengan tepung Okey. Okey, yang ni dia special sikit. Kita kata tak gaduh nak tangkuk dia lah. Tak payah. Nak Cita bagi. Tunggu, tengok. Lepas tu kita masuk tepung beras ni. Jangan banyak tepung beras Bukan kita nak buat cucuk. Nak Cita bagi Nak bagi dia rasa-rasa saja. Kucai dia. Okey, lepas tu garam kita masuk sikit saja. Sebab apa dekat isi ikan sekali kita nak masuk juga garam. Jangan banyak sangat Okey, jangan banyak sangat. Okey. Lepas tu yang mana makan tak mau makan tak payah kot nak bubuh perasa pun boleh boleh. Okey, lepas tu Cita akan masuk sedikit gula sedikit gula. Cita akan masuk sedikit gula. Sedikit gula saja. Jangan banyak sangat Okey. Ingat perasa tu siapa nak boleh masuk. Tak jadi salah tak jadi salah anak-anak sahabat-sahabat kita. Okey. Okey, dah jadi macam ni. Ni Cita bersiang dia lagu ni. Potong bagi sampai terus menerus. Tak mau, bukan kita nak goreng dia macam ni. Kita nak goreng dia dalam keadaan terbuka. Yang terbuka Cita goreng macam ni. Hari ni ikan cukup elok isi duk merah-merah hari tadi Cita pergi tadi ni nak Cita bagi toke tu bagi tahu kat Cita kata mak kok mah ni
ikan elok ni nak cerita bagi daripada kolor dia apa kata. Nak okey, lepas tu kita akan tabur sedikit garam. Garam tu jangan banyak sangat lah. Tadi dah dalam tu kita masuk dah kan. Okey, yang mana pakai perasa kan secukup rasa. Ingat secukup rasa tu dia dah masin dah. Jangan terlampau banyak sangat nah. Kita kata bagi rasa aja. Diisi tu jangan masin. Masin dia tak maulah. Nah, okey. Ni kita dah masuk dah. Apa ni, kita dah tabuk dah garam ni. Okey. Dia tak payah duk perak apa. Nah. Lepas itu tu yang kita kata kita tak payah duk pakai blender yang ayak punya tu, tak payah masuk ayak apa pun. Sebab apa, kita nak calik di sini. Tu dia nak cakap lagi. Tak payah duk faham dia lah. Nah. Kalau kata siapa nak banyakkan dia punya ni. Tak gaduh serai, tak gaduh apa. Nak cakap lagi. Lepas tu sekejap lagi, tunggu sekejap, kita nak tunjuk cara menggoreng pula nah. Kita nak apa? Nak tampal bedak sejuk ke ada sikit. Nah, tunggu sekejap. Ni kejadian dia. Kita sapu-sapu sahaja. Tak payah duk tutup dia. Biar dia duk tegahar lalu tu. Tegahar tu maksud kata biar dia duk terbuka macam ni. Nah. Okey, lepas tu kita akan pelekat api. Okey. Dan kita akan masuk minyak. Minyak jangan banyak. Agak kata parah dengan apa ni permukaan. Permukaan kuali ni cukup. Nah. Agak kata parah. Dia tutup permukaan kuali ni. Permukaan kuali ni. Sudah. Sebab apa? Kita kata sagi minyak ni memang kita tak guna dah lah. Nah. Sebab apa? Sagi ni macam cabar-cabar tu dia akan jadi macam merah-merah sikit. Merah. Dia jadi hitam. Jadi kita nak guna pun macam tak syok lah. Nah. Okey, minyak dah panas dah. Mula-mula sekali anak-anak kita tahu belah kulit dulu. Panas tak langgar pula dah. Tahu belah kulit dulu nah. Okey. Lepas tu lepas tu untuk kita nak melok dah daripada motif, kita tudung. Tapi kalau kata mana anak-anak kita yang rajin tu, kalau kata tak mau tutup pun boleh. Nah. Okey, lepas tu kita tunggu lagi macam mana pula kita nak tengok kejadian dia selepas sebelum daripada kita nak kaluh dia sekali nah. Kita tunjuk pula. Okey, ni kita rasa dia dah reda dah bunyi dia tu. Macam tengok. Kalau dia tu nak kata bagi, maksud kata ayak ikan tu, ayak isi ikan tu banyak lagi. Bila dia bunyi slow tu, maksud kata dia nak kering dah. Okey, lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Tak lepas. Okey. Lepas tu kita slowkan api dulu nak. Sahabat-sahabat nak kita. Kita kalih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak buat ikan ni makan sedap kena rajin nak kita bagi nah. Bukan siapa? Dia motih minyak nah. Okey. Dah masak dah, kita tutup api dulu. Bagi dia sabak sat dulu nah. Okey, kita sabak sat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Kita angkat, kita akan bubuhkan. Bismillah. Okey, lepas tu kita akan bakar lagi sekok. Nah, bakar lagi sekok. Okey, lepas tu tunggu. Siap ni kita terus nak braidon. Okey, yang ni pun dah masak dah. Yang ni kita buat kurang garing sikit. Alhamdulillah. Siap dah.
menu yang ringkas tapi kesedapan dia tu tak boleh bawa bincang. Anak-anak sahabat-sahabat kita tengok dengan izin Allah jadi. Selalu kan kita duk tutup. Jadi dia punya paste tu dia basah. Ni paste dia ni kita kata dia kering sebab apa? Sebab kita goreng. Sebab kita terbalikkan dia. Tapi andai kata kita kami ni tak maulah nak goreng. Kami nak bakar pun boleh. Nah sepanjang tu bakar salah api atas tu pun boleh. Nak masuk dalam oven pun boleh. Nak abang bagi tapi cuba tengok goreng. Resepi ni resepi goreng. Andai kata kita nak ubahkan dia, nak bakar ke pun boleh. Tak jadikan masalah. Okey. Sekian daripada kongsian kita pada kali ini. Cukup mudah, cukup ringkas. Anak-anak, sahabat-sahabat kita jangan lupa buat. Tengok lepas tu sekian daripada kita. Hingga kita bertemu lagi. Jangan lupa share, like, subscribe channel kita Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.